ASP maut jatuh bangunan disifatkan kemalangan. Insiden pada semalam hari, setakat ini kita mempercayai ia adalah bersifat kemalangan. Kematian seorang pegawai kanan polis berpangkat Assistant Superintendent ASP yang ditemukan maut selepas dipercayai terjatuh dari bangunan Wista Alam Seksyen 14 semalam disifatkan sebagai kemalangan dan tidak mempunyai unsur jenayah. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira pukul 3:07 pagi itu melibatkan pegawai berusia 42 tahun dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor. Ketua Polis Selangor Datuk Syazali Kahar berkata, siasatan mendapati mangsa yang mempunyai 2 orang anak masih kecil itu terjatuh dari tingkat 8 bangunan tersebut. Katanya pihaknya percaya kejadian tersebut adalah bersifat kemalangan dan siasatan masih dijalankan di bawah laporan mati mengejut. Mengulas mengenai dakwaan berlaku serbuan sebelum kejadian, Syazali menegaskan beliau tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan berkaitan perkara itu. Dalam pada itu, beliau menegaskan polis tidak akan berkompromi dengan sebarang penyebaran spekulasi tidak tepat di media sosial yang boleh mengaibkan keluarga arwah. Dengan insiden pada semalam hari, setakat ini kita mempercayai ia adalah bersifat kemalangan. Tidak ada unsur-unsur yang bersifat jenayah. Itu saja ulasan saya berkaitan dengan insiden tersebut. Sebagaimana saya katakan, itu saja ulasan saya berkaitan dengan insiden tersebut. Setakat ini siasatan masih dijalankan? Masih dijalankan. Kita jalankan siasatan di bawah sudden death report. Postmortem telah selesai semalam dan jenazah telah selamat dikebumikan malam tadi di kampung halaman beliau di Kuantan, Pahang. Kenapa buat serbuan waktu pagi? Saya tidak pernah mengeluarkan kenyataan begitu, jadi saya tak boleh komen. Mungkin Puan kena tanya pada sungguh Puan kembali. Datuk, confirm Datuk yang dikebumikan di Kuantan itulah adalah identiti mangsa. Yang mana? Yang dikebumikan di Kuantan itu memang ada identiti mangsa lah. Ya, ASP yang berkaitan. Jadi Datuk ada nasihat kepada masyarakat kejadian. Sebab kita tengok dalam social media banyak Facebook gitu dalam social media. Saya tidak boleh memberi ulasan tentang komen-komen tersebut sebab saya tidak memberi sebarang kenyataan untuk membolehkan komen-komen tersebut dikeluarkan. Komen yang saya keluarkan adalah berkaitan dengan kenyataan media. Itu saja yang boleh saya beri ulasan. Polis akan ambil tindakan kepada mana pihak yang mengeluarkan spekulasi yang macam tu. Sekiranya spekulasi itu tidak benar dan ada berbau fitnah, insyaAllah report boleh dibuat dan tindakan siasatan akan dijalankan. Sekiranya didapati komen-komen atau spekulasi yang tidak benar itu kerana boleh mengaibkan pada arwah dan juga keluarga beliau. Datuk, mangsa jatuh di tingkat berapa? Tingkat 8.